Prof. Madya Dr. Wan Muhammad Yusof bin Wan Cik, yang dimuliakan para panel dan para pensyarah, barisan jawatan kuasa dan para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Larangan Ihram dalam Ibadah Haji dan Umrah sebagai asas nilai dan etika pelancongan, iaitu kajian dari perspektif Hifz An-Nas dan Hifz Al-Akhlaq. Saya Fatimah Azhara binti Zaini dan di sebelah saya saudari Nur Hidayatul Syuhada binti Syamsul Fauzi. Jadi sebagai pengenalan, kajian ini membincangkan larangan ihram dalam ibadah haji dan umrah sebagai asas membentukkan nilai dan etika pelancongan Islam. Jadi untuk memberikan penjelasan lebih mengenai artikel kumpulan kami ini, saya akan nyatakan 3 objektif utama kajian kami. Yang pertama adalah untuk mengkaji konsep larangan ihram sebagai mekanisme pemeliharaan diri, iaitu Hifz An-Nafs, bagi membentuk kesedaran spiritual individu. Seterusnya, kajian ini juga bertujuan untuk menganalisis peranan larangan ihram sebagai instrumen pendidikan akhlak dan pembentukan disiplin sosial, iaitu Hifz Al-Akhlaq. Dan objektif terakhir kajian kami adalah untuk menilai relevansi dan aplikasi nilai larangan ihram dalam memperkasakan kod etika sektor pelancongan Islam kontemporari. Jadi berdasarkan objektif tersebut, kami merumuskan 3 dapatan konseptual utama, iaitu yang pertama adalah konsep larangan ihram yang cenderung kepada Hifz An-Nafs, yang mana antara contoh larangan ihram yang berkaitan adalah seperti tidak memburu haiwan, memotong rambut dan juga kuku, serta mengelakkan pertengkaran. Jadi larangan-larangan ini bukanlah sekadar pelaksanaan ritual, malahan mengandungi nilai pendidikan yang membentuk disiplin diri, akhlak dan tanggungjawab sosial. Jadi larangan ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan awal yang komprehensif untuk memelihara kesejahteraan manusia, di mana melalui pendekatan sistem ini ia terbukti menjadi sistem pendidikan yang menyeluruh yang menghubungkan manusia secara harmoni dengan pencipta, masyarakat dan juga alam sekitar. Dapatan konseptual kedua kami adalah kami menyentuh tentang etika pelancongan dan juga konsep pelancongan Islam, iaitu dalam sektor pelancongan terdapat garis panduan yang dikenali sebagai Global Code of Ethics for Tourism. Jadi garis panduan ini mengandungi 10 prinsip etika yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan menghormati komuniti setempat di setiap destinasi pelancongan. Manakala di dalam konteks pelancongan Islam pula, pelancongan Islam yang berteraskan maqasid syariah dibentuk bukan sekadar untuk memenuhi piawaian luaran, malah ia bersifat lebih inklusif dan holistik demi kemaslahatan sejagat. Jadi integrasi antara nilai etika global dalam Global Code of Ethics for Tourism ni dengan nilai syariah ini membuktikan bahawa kedua-duanya saling melengkapi. Jika Global Code of Ethics for Tourism fokus kepada tanggungjawab luaran, maka pelancongan Islam menyerapkan elemen kerohanian melalui Hifz An-Nafs dan Hifz Al-Akhlaq, bagi memastikan setiap aktiviti pelancongan itu membawa kepada kesejahteraan yang sebenar kepada manusia dan juga persekitaran. Dapatan konseptual ketiga kami pula, kami fokuskan kepada Hifz An-Nafs dan juga Hifz Al-Akhlaq. Jadi dalam konteks ibadah haji dan umrah, Hifz An-Nafs merangkumi perlindungan nyawa, penjagaan keselamatan dan juga penghormatan terhadap makhluk-makhluk lain. Contoh yang boleh diberikan adalah larangan memburu binatang darat, boleh mendidik jemaah untuk menghormati hak-hak hidupan yang lain. Seterusnya, menurut Imam Ash-Shatibi, penjagaan akhlak atau Hifz Al-Akhlaq merupakan elemen tahsiniyat dalam maqasid yang dizahirkan melalui penjagaan adab dan nilai murni. Jadi contoh yang boleh diberikan di sini adalah larangan merosakkan tanaman di tanah haram menjadi satu instrumen tarbiyah untuk melatih disiplin jemaah terhadap alam sekitar. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan kami dengan satu persoalan. Apakah relevansi nilai larangan ihram terhadap pelancongan Islam kontemporari dari perspektif maqasid syariah? Secara ringkasnya, kajian ini meneliti bagaimana larangan-larangan semasa dalam ihram bukan sekadar ritual ibadah semata-mata, tetapi bertindak sebagai medium tarbiyah yang mendukung 2 prinsip utama maqasid syariah, iaitu Hifzun Nafs dan Hifzul Akhlaq.
serta bagaimana ia boleh diadaptasi ke dalam industri pelancongan Islam pada hari ini. Jadi, mari kita lihat prinsip yang pertama iaitu hifzun nafs. Hasil kajian mendapati larangan ihram berfungsi sebagai mekanisme pencegahan iaitu saddu zara'i yang sangat berkesan. Yang pertama dari segi kawalan emosi dan fizikal, yang mana larangan rafat, fusuk dan jidal iaitu perbuatan yang menimbulkan berahi, membuat kefasikan dan bermata bantah dalam ekosistem haji yang padat berfungsi mengawal emosi komuniti. Ini secara langsung mengelakkan keganasan fizikal yang boleh mengancam nyawa. Yang kedua, dari segi kelestarian ekosistem, yang mana larangan memburu haiwan mendidik jemaah bahawa keselamatan nyawa manusia saling bergantung dengan kelestarian alam sekitar. Namun pengecualian diberikan untuk membunuh haiwan yang mengancam keselamatan. Ini membuktikan perundangan Islam sangat mengutamakan keselamatan manusia. Prinsip kedua ialah hifzul akhlak. Larangan memakai pakaian berjahit bagi lelaki dan wangian bertujuan mengikis sifat takabur, riak dan bermegah dengan pangkat atau harta. Sifat bersederhana ini sangat penting untuk membentuk adab bermusafir yang sopan dan saling menghormati. Selain itu, larangan merosakkan tanaman dan memindahkan batuan di tanah haram pula adalah satu bentuk tarbiyah untuk melatih kepekaan manusia terhadap alam sekitar. Sekiranya konsep hifzul akhlak ini diadaptasi ke dalam etika pelancongan moden, ia mampu mengekang isu vandalism dan meningkatkan tanggungjawab moral para pelancong. Seterusnya, apakah relevansi nilai-nilai ini kepada pelancongan Islam kontemporari? Hari ini, pelancongan Islam tidak harus terhad kepada penyediaan makanan halal dan kemudahan solat sahaja. Melalui falsafah larangan ihram, industri pelancongan boleh diangkat ke tahap yang lebih tinggi. Dari sudut hifzun nafs, industri perlu menekankan pengurusan risiko, keselamatan destinasi dan toleransi silang budaya bagi meminimumkan konflik antara pelancong yang berbeza latar belakang. Dari sudut hifzul akhlak, nilai kesederhanaan boleh melawan budaya kemewahan dan pembaziran yang sering dikaitkan dengan pelancongan moden. Malah, ia menyokong agenda pelancongan lestari melalui pemeliharaan alam sekitar. Sebagai kesimpulan, kajian ini menegaskan bahawa larangan ihram mempunyai hubungan yang signifikan dalam membentuk etika pelancongan yang patuh syariah dan lestari. Ia membuktikan Islam berjaya menghubungkan fiqh ibadah dengan kemaslahatan praktikal manusia dan alam sekitar. Sekian sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.